Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Baik, hari ni kita ada arus biji ni. So dia nak pasang external ATF oil cooler. Lepas tu dia nak set up adjustable sekali lah. Jadi adjustable yang dia pakai ni 01 ni, SSR 550 kalau tak silap lah. So belakang dia pakai Esobo standard, Esobo KWBRS. Sebab dia kata mantul kuat. Tu yang dia bercabut ni, dia simpan. Sekarang ni dia minta kita pasangkan balik. Boleh. Jadi belakang ni dia load 5 jari ya. 5 jari. Depan ni 4 jari. Bila kita tengok, wah, dia kata keras mantul sebab dia punya spring dia banyak free play. Patut mantul bila free play macam ni selalunya kan. Esobo ni dia kan ada stopper ni. Jadi Esobo tu dia rapat dengan stopper. Spring tu dia main sikit je. Nyik. Esobo yang rapat. Macam tu yang jadi mantul tu. Seloknya dia tak boleh longgar. Macam ni, tak boleh longgar. Ataupun tak boleh adjust keras sangat. Tu yang selalu punca keras tau. Spring longgar. Jadi arus ni dia dah ada. Dia pakai skirting guys. Skirting K5, lampu LED, lampu logo. Dan 360 kamera. Weh, banyak lah. Biasanya kalau yang ni kita ada cas lebih sikit lah. Kalau wire tu dia tak buat soket, so kita kena potong wire tu, kita kena buat soket. Sebab nak buka bumper ni kan, yalah, potong wire buat soket baru. Ada extra charge sikit lah. Sebab tu harus lah kita akan tanya. Kereta lain tak ada masalah, tak banyak wiring. Arus ni selalu banyak wiring. Penambahan aksesori. Alright, sekarang jom kita start buat oil cooler dulu. Dia punya wiring dia besar buat juga. Wire kena buat soket 3 soket. Belah sana 3, belah sini 3. Dia banyak. Kalau dia buat soket senang, tak ada soket wire, jadi kita kena potong buat soket baru. Lepas tu pasang honeycomb sekali. Sekarang kita pasang oil cooler lah. Ok, kita buat secara ringkas lah. So wiring pun kita dah buat soket lain. Yang ni female, male. Senang kalau nak buka bumper, soket dah ada. Bukannya sambung terus wire. Sambung terus, nanti kalau kita nak buka bumper kena potong wire lagi. Jadi banyak kerja. Jadi semua kita dah buat soket baru. Tinggal pasang saja. Jadi kita buka dulu dia punya adjustable. So yang ni pakai balik lah dia punya absorber dia. Yang adjustable Esobo KWBRS tu kita cabut. Esobo KWBRS memang sedap lah kalau pakai dekat arus ni. Sebab body dia berat kan, kena lah dengan Esobo dia keras. Kalau pakai Esobo standard memang lembut. Jadi dia punya adjuster ni kita buat 10mm lah. Tinggi dia 10mm. Yang ni tengok dia setting sebelah tinggi, sebelah rendah. Tempang jadi kereta. Jadi kita buat kiri kanan biar sama lah. Sekarang kita setting dia punya body shield dulu. Lepas tu spring ni pun kita akan kompres sikit. Yang ni dia terlebih. Boleh main macam tu ni. Ni orang keras cerita dia. Bahagian oil cooler kita dah siap pasang semua lah. Siap pasang. Right, laluan dia. Kata arus ni memang dah ada bar banyak. Bawah dia memang kau bar, full bar. Ultra racing.
16 tak goyang. Okey geng, sekarang kita dah set up balik dia punya adjustable dia. Asal dia punya body sheet dia 458, maksudnya daripada sini kan sampai ke fender tu 458. Dan kita adjust body sheet dia bagi pendek 435, daripada 458 jadikan dia 435. Sini ke sini 435. Spring dia kita compress 30. Alright, ni 30 mm. Baru spring dia tak longgar. Bila tak longgar, spring dia main cantik lah. Sober dia tak rapat. Biasanya kalau jadi terhentak tu sober dia rapat, sebab spring dia terlalu longgar. Tu yang depan lah. Di kanan kita buat sama. Lepas tu yang belakang ni kita masuk balik dia punya adjustable dia. Tadi asal dia pakai KYBRS, sekarang dia pakai adjustable dia balik lah. Jadi body sheet dia kita adjust setting biar pendek 110. Sini ke sini 110. Kita suka tadi masuk tayar dia dalam 5 jari longgar lah. Masa tayar tergantung tu dalam 5 jari longgar. Lepas tu spring dia dia nak lowot sikit, kita buat 10 mm. Spring ni 10 mm. Kiri kanan kita buat biar sama lah. Ok, sekarang kita masuk tayar. Jadi owner minta kita pasangkan sekali dia punya honeycomb. Honeycomb dia beli ni yang ni jenis besi ni lah. Atas bawah kita dah pasang. Jadi daripada belakang okay. Ok, jom kita pasang bumper dia. Ok, sekarang kita dah siap pasang semualah. Jadi lepas pasang kita top up minyak dalam 0.5 liter. Sudah settle. Pasang honeycomb, pasang oil cooler dengan setup adjustable. Sekejap lagi kita akan pergi test dulu macam mana. Alright, so kita dah siap setup adjustable. Ok bang, macam mana bang? Baik. Sebelum ni macam mana adjustable ni? Biasa sebelum ni dia bising, lepas tu mantul lah. Mantul pun kuat juga macam naik kuda lah. Oh. Yang ni okey lah. Okey Okey baik. Alright, terbaik. So dia package sekali jalan. Oil cooler, setup adjustable. Baru asas selesa. Dia sebenarnya setup tu penting lah. Kalau salah setting memang keras lah. Macam tadi dia beritahu awal tadi keras. Sebabnya bila kita check balik, spring dia memang free play banyak lah. So S-over tu jadi rapat. Kalau kita biar lama-lama nanti S-over tu punah lah. Sebab piston tu dah jejak ke bawah dah. So kita set up balik, barulah selesa. Ok bang. Ok baik, terima kasih bang. Alright, jom. Ok, sekarang kita dah siap set up semualah. So ini dia hasilnya. Okay, so jangan lupa like, share dan komen di YouTube Faizal Kafi channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye bye.